Tak ada, you sekarang ada masalah apa dengan kawan Ai? To the extent dia minta ibu dia tolong tau untuk kita pergi kahwin. Tak ada, dah macam-macam tau I dengar pasal Ai. Bawa bini orang semua. Ai tahu tak, ada satu perkara. Bila ibu tidak mengingati anaknya. Bila tu? Bila ibu mati, Ai. Tak ada, I don't see a change in you 3 tahun sih kita together, but you still utamakan Ai sih. Sooner or later, we gotta change our path, man. You gotta take care of your family, so do I. Assalamualaikum, Nasir. Sial. Tak bangun, Nasir. Mana dia aku? Dah bodoh-bodohkan aku Kau ambil kereta aku. Kau ambil kereta aku, Asyik. Baru Sial. Hello, Fiz. Nanti jumpa aku, Fiz. Aku ada benda nak berbual lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana ibu dah balik? Angin malam sampaikan rindu pada bintang yang tahu tentangmu. Setiap mimpi masih wajahmu. Dalam doaku sebut nama. Ai, lagi mana? Nak settle barang, Bu? Nantilah dulu. Ibu kan dah makan. Makan dulu. Mari duduk. Waktu berlalu tanpa suara, namun hatiku tetap setia. Ni tangan kenapa, Ai? Tak ada apa-apa lah, Bu. Tadi tolak kes kat kerja. Tercepit dah. Jangan nak tipu ibu, Ai. Ibu yang beranakkan Ai. Apa yang dah jadi, Ai? Ada petai lagi, Bu, Telur dadar. Masin. Tadi bila ibu pergi pasar, orang keliling, jiran-jiran cakap Ai dengan isteri orang. Betul ke, Ai? Ibu ni Bu Ai tau. Ibu lagi percaya orang ke? Ai, takkan pokok bergoyang kalau tak ada angin, Ai. Makanlah. Ni kunci kereta kan, Ai? Ni kunci kereta siapa? Ai curi kereta orang je? Ai, ibu tanya ni. Saya tak curi, Bu. Dia pajang lagi. Ai, ibu tak ajar kau pukul orang. Ibu tak ajar kau maki orang. Ibu malu dengan perangai kau, Ai. Ai, ibu cakap ni, Ai. Ai, ibu cakap dengan kau ke ni? Bu, terima kasih. Masakan. Kau nak pergi mana ni? Ibu cakap ni. Kau jangan kurang hajar, Ai. Ibu tengah cakap, duduk. Ai, ini hasil haram mana kau kasih aku, Ai? Assalamualaikum, Bu. Ai, Ai. Ya Allah, kau lindungilah aku, ya Allah. Aku tak mampu, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Lindungilah anakku, ya Allah. Berikanlah petunjuk padanya, ya Allah. Kau lembutkan hati, ya Allah.
Waktu berlalu tanpa suara, namun hatiku tetap setia. Walau dunia berubah-ubah, cintaku tetap seindah mula. Masih ada namamu dalam setiap helaan nafasku, tak pernah hilang walau engkau bukan lagi Hey bro, Syam. di sisiku. Hey bro, mak kau call aku tau tadi. Ai, kau kena balik sekarang ni kali. Tu hari dah berapa hari kau tak balik. Kalau apa-apa jadi kat mak kau, siapa nak tanggung Aku balik nanti dia membibil. Aku makan kat rumah pun 10 jalan je Hafiz. Mana dia dengar cerita pasal aku kat pasar pula ni kali. Kau boleh tahan panas cengengit sini. Tak apa bro. Belum makan lah. Ni aku dah buat roti kirai. Support member aku home base, Lela. Kau jamak sikit. Ada belen-belen, kau bawa balik, kasih mak kau. Family kau pula macam mana? Boleh order lagi satu set lah, Nohar. Support lah home base, Lela. Dua sudu satu garpu ya. Tak apa lah. Sudu garpu ni kau ambil. Aku makan tangan semua. Terima kasih sahabat. Rabak tangan. Kau cukup kereta ke main UFC? Biasalah Hafiz. Kau macam tak tahu kita pakai style. Macam perata kau bikin Hafiz. Masih banjir bro. Lepuk bismillah. Cepat bismillah. Baik saya. Ni aku nak tanya lagi satu bro. Si Dan ber-auction tu yang kau pinjamkan duit. Kau ada sign apa-apa agreement? Mestilah ada Hafiz. Kalau tak aku ingat aku nak pergi congkong kereta dia. Macam gitu je. Sebab aku tak tahu apa nak bikin dengan kereta ni. Nanti kita fikir bro. Ni 2 paket ada extra. Jangan lupa bagi mak kau makan. Lepas kau suruh aku balik pula. Yalah. Assalamualaikum semua, saya DJ MS Hafiz dan juga Ai Boyat. we have our first co-sponsor buat home base owners. Di sini kita ada kari ayam. Roti kirai. Boleh tak penonton semua tahu macam mana nak order di roti kirai? Roti kirai saya ada 3 set. Set A 50 pieces $80, set B 100 pieces $150, set C 200 pieces $280. Harga semua kita dah tahu, macam mana diorang nak contact? Okay, you can contact at 8493-8091. Ada delivery tak kak? Ya, ada. Ada delivery Iron White $15. Assalamualaikum. Ai. Kau baru balik. Gimana semalam tak balik? Semalam dengan Hafiz. Tu ada makan sikit tu ibu simpan kan. Pergilah makan. Ibu kasih jalan je lah. Hello, Mirul. Kau tak buka kedai hari ni? Oh, lupa pula kunci dengan aku. Okey, tak apa. Okey lah, tak apalah Mirul. Nanti hujung bulan aku transfer gaji kau lah. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hafiz. Cik. Ayah ada cik? Ai tidur. Oh tidur. Nak makcik kejutkan tak? Boleh juga. Hafiz masuk dulu. Tak payahlah cik. Hafiz tunggu bawah je. Sebenarnya cik nak berbual dengan Hafiz juga. Okey, apa benda cik? Pasal Ai. Kenapa dengan Air? Sekali banyak hari juga dia tak balik rumah. Cik nak tanya. Yang dia tak balik selalu dia cakap dia pergi rumah Hafiz. Betul ke Hafiz? Betul lah cik. Dia pergi rumah Hafiz. Lagi satu, cik nak tanya pasal kereta. Asal kereta? Time tu dia makan. Cik nampak macam kunci kereta gitu.
Hafiz tahu kereta siapa? Tu kereta siapa Hafiz? Tu kereta kawan Hafiz punya. Jadi kita pinjam untuk Ai buat delivery. Itu je. Jadi dia bolehlah cari rezeki sikit kan hari-hari halal. Dan tak apa cik, Hafiz rasa Hafiz turun bawah dulu lah. Nanti Hafiz jumpa Ai kat bawah je. Yelah, Hafiz jaga diri tau. Cik pun Yelah, Okey, Hafiz minta diri dulu. ya baiklah. Assalamualaikum. Salam. Hai, bangun. Hafiz datang tu. Dia cakap dia tunggu kat bawah. Bangun. Mai tempat sini juga nak tunggu aku, Fiz Bro, kita kan sampah masyarakat. Bro, by the way kan, Angkau banyak tanya soalan tau. Apa yang aku tanya kau, Fiz? Biasalah bro, mana kau pergi, kereta mana kau cungkung. Dah lah bro, low profile je. By the way, kau kata kau ada present nak tunjuk aku. Jom. Nanti kita buat lebih. Alright. Ini pun kereta kau cungkung. Dia dah tak boleh bayar, Fiz. Solid merah sih, seksi. Mana bro? Sini. Once. Hello? Hi, Mr. Sofyan. Dan here. Yes, can I meet you tonight? Yeah, sure. I'll close my shop now and see you later. Alright, thank you so much. Bye-bye. Ya, ada kisah di balik layar. Bukan hanya kagum tak tentu arah. Apa yang kau lihat hanya di kaca. Jangan keliru, ikut semua cerita. Ya, ini cuma drama, bukan sekitar cerita penuh kasih dan pelajaran. Just shut up, in just saksi sangka. Just shut up, in just saksi sangka. Sial. Jack, dah tutup lah Jack. Dah macam, Fiz. Aku dah cakap kau, jangan pinjam duit kat budak auction tu. Dah, jangan waste time lah. Macam boy. Lama tunggu. Berapa bang? Mana dia duit? Saya tak tahu apa-apa bang. Mak ni budak banyak leceh siap ni. Bro, tu bogelkan ni budak pun baik lah. Boleh aja tak aku bogeykan kau. Bro, buat je lah bro. Kau jangan jalan lah, sial. Mana duit bos? Tak tahu bang. Saya dah tak kerja sana lagi bang. Kerja? Dah tak bang. Kau percaya dia ke? Aku tak kerja. Macam mana, Fiz? Kita turun dari kedai pun dia tak dah. Betul tak? So macam mana office dia? Kat Yishun bang. Saya tak tahu apa-apa bang. Macam proceed with Yishun. Lalu nampak dia, cakap dengan Dai Boyang mesti cari dia. InsyaAllah bang. Buat dengan lu belum habis tau. Dek, Ya kak. adik okey tak? Okey. Adik akan nampak orang tu macam nak pukul adik. Tak. Adik nak angkat telefon polis tak? Tak kak. Tak mau kak. Tak mau. Betul. Betul? Betul. Adik okey ni? Okey. Betul kan? Okey. Baik jalan eh? Thank you kak. Jaga diri. Okey kak. Macam Mai. Proceed Yishun lah. Ni yang buat aku malas, Fiz. Cari. Biar tersempat lah baru tengok apa jadi. Siap. Bro, kau rasa makcik kepo tadi spot kita tak? Aku tak tahulah makcik tu. Ni, kita ada 2 mission jadi. 1, workshop. Kedua, office Dan kat Yishun. Dan Tapi sebelum tu kan, aku nak minta kau satu favour lah bro. Apa dia? Kau boleh drop aku lah kat masjid jap. Makcik? Aku ingat sama ni kau Uzo. Kau tolonglah, mulut jangan macam mak jujak aku boleh tak? Taklah, aku nak pergi masjid. Nak letakkan tabung amal atas nama arwah mak aku. Kalau pasal tu no problem, Hafiz. Thank you brother. Sekejap ya. Boleh. Yes bro.
Aku diam dalam runtuh, mencari Tuhan dalam lulu. Jika ini jalan dari Kita tunggu sekejap Okey. Aku pak depan tunggu kau. mengapa aku masih jatuh? Ajarku erti reda, walau hati belum sembuh. Assalamualaikum. Salam. Apa khabar Haji? Tak nak join sekali kuliah Ustaz Firdaus? Hari-hari ke ada ni kuliah Zuhur? Memang hari-hari ada, tapi untuk Ustaz Firdaus setiap hari Rabu lah. Kalau ada kelapangan, bolehlah join kami sekali. InsyaAllah, mungkin minggu depan. InsyaAllah. Saya datang nak letak tabung masjid je, duit. Okey, terima kasih. Silakan. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusannya. Pergi dariku, Okey, sama-sama. Assalamualaikum. aku hilang arah. Aku hampir Yo, buat apa kat sini? Buat amal lah. Amal. Selalu buat amal kat sini. Okay lah, tak selalu. Kadang je. You pula buat apa kat sini? Dah insaf ke? You kalau jumpa I, word you selalu panas. Tak boleh menyejukkan hati I I pergi masjid masalah apa? Taklah. Ada tak duit kat tabung. Atas arwah mak I punya nama. Ni, pasal malam tu kalau I cakap apa-apa, I minta maaf lah. Cuma, ni I nak tanya you. You dengan I ni sekarang macam mana? You confirm ke tak boleh dengan I? Tak adalah. Kalau you masih dengan I don't think we can make it lah. It's not fair no, for you to judge I like that. You hanya nampak dia buruk je. Baik dia. Tak ada. Sekarang you are not reassuring me say that you are the one that I want to marry. You selalu besarkan I say. You, at the end of the day, I tu kawan childhood I. Dia nak tolong kita berkahwin sih. Salam. Salam cik. Hafiz baru pergi solat ke? Taklah, Hafiz letak duit kat tabung atas arwah punya nama. Cik, Hafiz ada hal sikit. Apa-apa nanti jumpa je lah kat rumah. Assalamualaikum nak. Salam. Cik duduk. Boleh. Allahu Akbar. Siapa namanya? Nora. Baru Cik pernah terdengar Nora punya perbualan dengan Hafiz kat bawah blok. Tentang air. Nora dah berapa lama kawan dengan Hafiz? Cik dengan Nais apa? Cik Ibu Air. Hafiz tu kawan daripada kecil lagi dengan Air. Diorang rapat. Nora dengan Hafiz dah berapa lama? Nora dengan Hafiz 3 tahun gitu lah cik. 3 tahun. Kenapa Nora tak nasihatkan dia? Nasihat dengan lembut. Nasihat yang lembut. InsyaAllah Hafiz boleh dengar. Jangan kerana Air perkahwinan Nora dengan Hafiz dibatalkan atau ditundakan. Dia ada dengar perbualan Nora dengan Hafiz kat bawah blok tempoh hari. Air dengan isteri orang. Taklah, kabangin je cik. Jangan kerana mulut orang sekeliling hubungan Hafiz dengan Nora hancur begitu saja. Dan untuk Air, nanti cik nasihatkan dia lah. InsyaAllah. Terima kasih cik atas semua nasihat tu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Jangan berputus asa. InsyaAllah cik. Terima kasih. Sejalan dulu ya. Assalamualaikum. Wassalam. aku hilang arah. Aku hampir rebah. Mana pula dia ni pergi? Keluar kita tak bilang. Kini
Alamak, nak buat projek dia ni pula hilang. Seluruh rasa jika ini sangat darimu, jadikan luka jalan pulang. Kau pergi mana? Aku pergi toilet Hafiz. Toilet? Kau okey tak? Okey baby lah. Tapi aku risau lah bro. Tadi, lepas aku keluar masjid, aku nampak ibu Syah dengan Nora. Nampak ibu dengan Nora. Habis, Tu mak tiri lagi Nora. mampus Syah ni kalau dia cakap macam-macam kat ibu. Apa aku mau jawab? Apa kau mau jawab? Yang pasal ibu tu nanti aku tetap berbual dengan ibu. You don't need to worry bro. I will save your back. Aku akan berbual dengan ibu. Thank you bro. Tapi important kau dah masukkan tabung arwah mak kau kan? Dah bro, tu dah settle bro. Tadi aku ada jumpa juga orang masjid. Tanya lah pasal kuliah Zohor apa. Tengok macam mana. Hati aku macam ada terbuka sikit lah bro nak pergi. Tapi tak apa lah tu, nanti boleh berbual. Sekarang kita ada mission nak bikin. Sekarang aku dah bookkan kat slot. Tak workshop. Kita pergi sana, kita settle, tengok apa barang boleh tukar. Lepas tu, kita proceed ke office dan kat Yishun. So sekarang kita pergi workshop. Baru kita cari ni Dan kat Yishun. Betul bro. Dan proceed lah. Let's go. Lagi. Okay, up. Hey, macam ni? Pin macam kau? Nah, baik. Anyway, Air. Ayah. Macam? Bro, macam mata lawa. Biasa je Hafiz. MT Auto Service. Dah lama apa kerja sini? Okey Hafiz, asal Hafiz? Macam aja ni tadi kau call aku. Apa cerita? Bro, bos kau dekat sini tak? Tak ada Hafiz, asal Hafiz? Berapa lama boleh? Okey, boleh. Oh, bisnes baik apa bro? Biasa Hafiz, tak panas Hafiz. Bro, asal pakai cermin mata? Buka lah Syul. Biasa Hafiz, kau kata nak build business. Kalau otak kau lah. Ni aku tanya kau ni Hafiz. Kau kenal dia ke? Boleh percaya? Kalau aku tak percaya, aku tak akan bawa. Aku dah kenal lama, kau tak payah risau. Ya, jom. Hafiz, macam semua okey Hafiz? Ya, tak ada apa-apa lah. Macam, tempat baik apa? Sampai atas. Saya Hafiz, ni kalau tempat ni selalu tempat waiting area lah. Kalau tak ada apa-apa, selalu customer selalu lepak atas je lah. Oh, sweet lah. Okay, Hafiz, kejap Hafiz Aku check pasal aku tak ada Sekejap bro. Dia tengok bos dah ada ke tak ada. Okay Hafiz, clear Hafiz. So Hafiz. Tempat baik Syul. Berekor lagi. Ni Ri. Kau nampak kan kereta Mira kat bawah tu kan? Betul Hafiz. Kereta tu actually business partner aku punya Air. Okay. Tapi kereta tu bukan dia punya tau. Kereta tu kawan dia punya pinjamkan dia. Okay. Spare part kat dalam tu ada short dot sikit lah bro. Okay. So, kau rasa kau ada tak spare part apa-apa yang terbaring kat sini boleh trade in lah kereta tu? Jujur aku cakap, kalau sini tak boleh. Kalau tempat lama aku memang boleh. Macam aku cakap lah ni tempat aku baru and very tight. Saya tempat tutup pukul 6 petang. Sampai pukul 6 yang sini? Betul, 6 petang. Malam macam? Malam lagi, security tight Hafiz. Habis CCTV lagi, kalau apa-apa aku fikir nanti dia kebet tak bos aku. Faham. Habis apa yang kau boleh bikin untuk kereta ni? Best kalau tak kereta kat sini dulu, aku serviskan balik semua. Tu full body service lah. Betul, pasal dia tengah ada promotion. 10% off daripada Disember sampai February before Chinese New Year. Macam kau cakap. Aku datang nak tukar spare part, kau suruh aku servis kereta pula. Pasal ni je aku boleh bikin tu kat office. Ada 2-3 jam yang servis kau boleh bikin tak? 2-3 jam boleh? Syai. Since kita pun dah kat sini Hafiz, kau dah book slot kan? Ini 2-3 jam kita pakai je lah. Sebab aku pun nak kayu kan? Kira ni macam, since aku pun dah book slot, betul. Kau tengok apa yang boleh bikin, sambil-sambil tu. Okay, sambil-sambil tu aku check semua balik lah. Kita pun ada cara, kau pun ada cara. Boleh, kita angkat kat service offer. Ada apa-apa deposit nak letak luar? Tak ada Hafiz. Untuk kau nanti aku pandai-pandai dengan kau Hafiz. Power lah. Wah, tak pergi salah tempat lah Okay, thank you brother. Air Nak step berbual bisnes, buka mulut pun tidak. Lu apa cerita? Bro, lu jangan over lah. Lu buka tu cermin mata pun cantik lah. Gaya mesti border Hafiz.
Ini drama sangka, dalam drama kami bertumbuk dan makian. Untuk kami nampak macam gangsta, tapi hey. Okay, hold up. DJ MS di sini dan juga Ai Boyan. So sekarang kita berada di MT Auto Service. Macam mana Ari Boyan tadi cakap, daripada Disember hingga ke Februari sebelum Chinese New Year ada 10% off discount from basic to premium packaging and servicing. Dekat mana? MT Auto Service, Polaris at Woodlands. Betul tak, I? Betul tu. Apa promo code-nya? Kalau nak gunakan diskaun, gunakan #Sangka. Jangan lupa sangka 10% off di MT Auto Service di Polaris at Woodlands. Jumpa anda di MT Auto Service. Thank you for being our co-sponsor. So friends, sorry I'm late. Sorry I'm late. I forgot my car has been seized. Anyway, you need any drinks? No, it's okay. I'm good. Okay, then. Apa cerita ni? Aku hutang ibu yang duit. Okay. Kita dah sign kita punya MOU. Okay, Memorandum of Understanding lah. Okay, faham. Tapi aku overlook. Aku kena bayar dia 15% interest. Kau baca ke tak? At that point of time? Aku baca, tapi aku overlook. Okay, so meaning to say kau faham lah. Faham. Aku dah bayar dia full amount. 15% tu aku lupa. Okay, maaf kalau aku tanya how much that you owe him? 70,000. 70,000. Okay, understood. Ada jalan je lah. Ada jalan je. Tapi I have to share this with you. Okay, when you are here, you just have an open mind. Okay, to see what are the solutions have lah. Okay. I have a few. Okay, ada macam-macam solution lah. Okay, but I need you to know the important things first lah. Boleh? You ada expertise, so sure. Okay. Kita tengok. Can. Okay, let me show you what I have for you lah. Alright. Sam, ada tak ada? Bos sudah cek. Kosong. Sial. Kan aku dah cakap Fiz, ni semua anjing. Ni Amir rupa aku tak tahu boleh percaya ke tak ni. Bro, dia sendiri Ibul bro. Ni kita ada masalah lagi besar bro. Kereta ni dengan Ibul. Pasal Hafiz, ibu aku janji pun aku tak call ni hari ni. Kita dah sibuk keluar satu hari. Aku kasihkan dua cadangan lah bro. Pertama, kau tukar insurans kereta ni. Jadi kita boleh bikin delivery macam mana kita janjikan kepada ibu. Kedua, kau bogilkan dia semua. Spare part dia semua kau jual kat kedai. Tapi tu besok kita boleh fikir lah. Sabar Hafiz. Bro, sabar. Kita kena low profile sikit. Budak yang tadi kita kasih dengan Mirul Pedalca, dengan tadi makcik kepo mana entah dah call. Jaga-jaga sikit bro. Okay? Kamu sama. Alright, cuba besok. Apa-apa elo-elo sahabat. Alright. Puan, saya investigation officer dari Police Division. Angin malam sampaikan rindu pada bintang yang tahu tentangmu. Setiap mimpi masih wajahmu. Dalam doaku sebut namamu. Waktu berlalu tanpa suara, namun hati
ku tetap setia. Walau dunia berubah-ubah, cintaku tetap seindah mula. Masih ada namamu dalam setiap hela nafasku, tak pernah hilang walau engkau bukan lagi di sisi